Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Another year, another smile. Smile tahun ini bertemakan Warga Emas Perkasa, Irasi Generasi, membawakan podcast yang istimewa yang bertajuk Growing Older Without Growing Old. Jadi tema pada hari ini membawakan jemputan khas yang tidak asing lagi di dalam dunia pergigian di Malaysia, iaitu panel kita yang pertama, Profesor Datuk Dr. Muhammad Ibrahim Abu Hassan, Dekan, Founder of Dean, Pengasas Fakulti Pergigian, Universiti Teknologi Mara UiTM. Selepas beliau bersara, beliau masih meneruskan perjuangan sebagai seorang dekan tetapi di Fakulti Pergigian Mahsa University. Apa khabar Datuk? Baik. Untuk panel kita yang kedua, jemputan yang kedua adalah Profesor Dr. Nur Hayati Abu Kasim, bekas dekan juga di kluster penyelidikan Health and Wellbeing di Universiti Malaya dan juga bekas dekan Fakulti Pergigian Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan juga meneruskan perjuangan sebagai tenaga pengajar selepas bersara menjadi Profesor Kontrak di Jabatan Pergigian Restoratif Fakulti Pergigian Universiti Malaya sejak 2023. Apa khabar Prof Hayati? Alhamdulillah baik. Jadi tema kita pada hari ini adalah Growing Older Without Growing Old. Apa yang terlintas di fikiran Datuk waktu pertama kali dengar? Okey, terima kasih Syafinas. Dengan soalan tadi, seperti selalu saya mengucapkan terima kasih banyaklah kepada Smile 5.0 ni kerana telah menjemput saya untuk sesi berkongsi. Sebenarnya semasa saya dijemput oleh Dr. Budi, saya pun tak pay attention to the title. Saya okey lah, saya selalu orang invite dia, I difficult to decline. Okay. So I accept them. When I go back, I listen, the topic given to me is not that easy as in dentistry. I mean, not just talking about dentistry, but talking about beyond dentistry. Jadi bila saya tengok itu, saya kata, memang dia orang pilih saya sebab saya dah tua pun. Sebab tu saya dijumpa. Tapi sebenarnya sikapnya tu, banyak saya boleh share pengalaman. Daripada 3 universiti sebenarnya, saya berkhidmat di Universiti Malaya tahun 1985 bersama Prof Hayati. In fact, we are also from the same department. Then after that, pergi ke UiTM sama 17 tahun. Di UM 22 tahun sebenarnya. Lagi lama di UiTM. And then kemudian sekarang masuk tahun keempat. Banyak saya boleh berkongsi pengalaman. Sebagai seorang individu dan juga sebagai pensyarah pergigian doktor. Betul. So kalau untuk Prof Hayati, apa yang Prof Hayati terfikir? Kalau macam Prof dia, Prof Datuk kata rasa penuaan itu. Kalau Prof Hayati macam mana? Okey. Terima kasih. Masa saya dijemput saya agak teragak-agak jugalah nak menerima lah kan. Tapi Prof Budi convince me that there's lots to share. Tapi walaupun bagaimanapun untuk pengetahuan, dalam vocabulary saya tak ada perkataan tua and retirement. It's not in my vocab. My vocab is I have to continue to contribute dan live a full life. Jadi kalau kata macam Prof Hayati kata growing older ni lebih meniti yang lebih bermakna lah. Memberi sesuatu walaupun telah bersara tu. Adakah penuaan itu sesuatu yang menakutkan ataupun macam jadi lebih special ataupun rasa usia Datuk yang sekarang ni adalah lebih bermakna berbanding dengan usia Datuk sebelum ni? Okey, ramai orang berpendapat bahawa usia tua ni lambat lagi. Saya baru 40. Tapi sebenarnya kalau proses penuaan tu kita kena jaga kematangan penuaan. Kerana sensitif tu penuaan ni, kita perlu prepare dari awal. Dari masa peringkat awal, peringkat 20-an macam mana kita nak prepare peringkat 20-40-an, another phase of life. Then after 60, of course, 160 because 60 tu age retirement kan, so you go into a different, when you go to 50, 60, you are in a different age. I mean age group. So saya balik kepada ni, dan ada orang kata kenapa nak takut tu, tapi ada juga pelajar meningkat saya dah cakap saya dah
lebih kurang more than 45 tahun sebagai pengajar. Bila saya jumpa student saya, they always say to me, you know, you look the same when you were teaching me before. The only difference now is you got a lot of so that means to me, how I managed to keep the same. So I cannot stay idle. Okay. I have to do something. Kena buat something. Kalau tidak, kalau kita tak buat something, we will be seen aging. Kena buat something. And saya nak kongsi, saya share. One of my friends said to me, bila I retire, he stopped me bila saya nak balik kampung, saya nak ada tanah, saya nak tanam, ada pokok durian, nak tanam pokok durian. Well, actually he was offered a appointment dekat one of the university, I don't want to mention name. Dia kata, no, I nak balik kampung, I nak buat tanam pokok durian. So dia balik, pada saat dia balik, I know dia balik, dia dah 3 bulan dia pergi lah, tebah semua. Lepas tu dia tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak buat apa, I don't know. Then he went back to the school, it's still that he know. What I say is, kalau pun kita ada kerja buat, we cannot do the same thing all the time. So we have to do different things to spice up. So, jadi tambah lagi lah bila kita dah tua ni, kita buat pada stereotip kan kita akan lemah. So then dah boring. So we have to do something. Kalau macam Datuk tadi kata dia perlu melakukan something, melakukan sesuatu yang berterusan tapi a different thing. Betul Datuk? Kalau macam Prof Hayati pula macam mana? Apa maksud a different thing untuk Prof Hayati pula? Okey. Saya setuju dengan pendapat Datuk tadi. Pada saya penuaan ni adalah satu proses dan satu journey kematangan. Bukan satu journey kemerosotan. So jadi daripada kematangan itu kan ada banyak perkara yang kita belajar dan banyak lagi perkara yang kita boleh ajar dan kita boleh share dengan generasi-generasi muda, dan daripada situ kita ada macam-macam yang pernah kita lalui kan, dan juga kematangan ini juga related to kesyukuran lah. Okay. Kan bagaimana kehidupan kita, bagaimana kita nak perbaiki lagi. I think you all pun perasan lah juga that suddenly daripada seorang yang sangat strict dan sangat ingin memastikan semuanya perfect dah jadi kepada seorang yang lebih boleh menerima kesilapan, boleh menerima fact of life. Jadi pelajar Prof kali ni lebih bersyukur lah untuk dapat Prof Hayati pada baru ni berbanding dengan yang sebelum punya student. Yang sebelum masa muda-muda dulu tu boleh tanya Prof Budi lah. Kan macam mana, macam very perfectionist kan. Tapi sekarang ni cara mengajar pun kita pun memahami generasi sekarang macam mana. So kita lebih fleksibel. Lebih fleksibel lebih tepat. Tapi strict tu tetap ada. Tetapi boleh menerima, betul tak Datuk? Sikit-sikit. Masa muda kita lebih strict, and the way kita approach student pun a bit firm. Now we approach different. Although we are still firm in maintaining the standards. Tapi the way we communicate, the way we say it to the student, it's different man. Just jump straight nak hantam dia. But ask them to think, everything, what you're doing, all these things. So then they realize that, it's a mistake they do. They need difference between a senior. No, the thing is, because in academic, kalau certain company, there is no retirement age, especially eager professor. Yes. In New Zealand, you cannot retire a professor until the government can prove that the professor too is senile or not fit to become a lecturer. So it means tak ada retirement age for professor status. The more we live,
the more experience Okay, betul. and the more we can share Ah. compared to yang lecturer baru. Lecturer baru yang baru. But then I'm sure we got a lot more to share with them how 40 years what we gain and how we change some people's life. Rasa macam menarik Prof Datuk tadi. Datuk ada bagi tahu yang kita tak ada ending. Kita tak ada, disebabkan Malaysia ada retirement age yang menjadikan we are limited. Okay, 60 retired, rehat. Tapi macam mana Prof Datuk, lepas saya dah jadi dekan UiTM, okay, next saya target untuk jadi dekan lain pula. Adakah perancangan tu dah dibuat awal ataupun dia datang secara semula jadi yang saya memang tak ada retirement age, just because of Malaysia put persaraan tu yang ini, saya akan still continue. Macam mana tu? Saya bila saya berkhidmat, I know saya akan retire 2020. But macam saya cakap tadi, saya ni person who is constantly working. Sampai malam pun tak baik. Sama ada 11 maybe hati or 12 malam pun bekerja juga. So the thing is, kalau saya retire, saya tak buat apa, what will happen? And saya pernah sponsor di UiTM dulu. Okay. Bagi orang yang nak pergi nak bersara ni, dia nak attend kursus persaraan. So saya pun attend lah kursus persaraan. Dan bila saya lihat penceramah-penceramah tu bagian pencen JPA, dia kata orang bersara dia seperti bos-bos yang bersara. Dia pagi-pagi dia lupa dia dah bersara, dan hari lepas dia lepas bersara. Dia masa dia pakai kut, dia pakai tie, dia tunggu nak tengok dia betul Dr. Ramji. Betul, dah bersara. Dan bila dia pergi office, dia still the boss. Dia dah dia bekerja. So dia mesti bekerja. So kalau dulu kita face COVID kan, semua duduk kat rumah. Kat rumah, betul. Duduk kat rumah. People dah stress. Nanti sudah duduk kat rumah mereka. Apa dah kat rumah dia ni? Duduk dengan saya pun dengan saya 2 orang je kat rumah. Kalau hari lebat pun dia tak ada apa nak buat. Kalau kita bersara tu, tak ada nak buat itu all the time. So, kita kena buat something. Apa saya lepas sebelum saya bersara, saya ada 5-6 offer. Di various IPT lah. Tapi saya memilih yang sedang dekat saya. Kalau saya nak yang gaji mahal lagi, saya akan pilih universiti lain. Tapi saya dah 60 tahun lebih. Betul, 60 masa saya pergi kita masa tu 63. 63. Saya nak ke berbulan-bulan jauh-jauh ni at this point of age. Saya nak, we supposed to be some work and enjoy life. Balance. Jadi saya fikir yang sesuai untuk saya, saya tahu akademik, kalau nak buat akademik no problem, management akademik. So saya pilih yang sesuai, yang dekat rumah saya, yang tak perlu 2-3 jam nak pergi kerja. So itulah saya pilih untuk, jadi ada tak boleh buat. The only thing that saya menyesal sikit is, you retired from UiTM on the 2nd of May, 3rd of May you report to Masa. So so that I realized, I should have taken a break, 1 month, pergi holiday, and just come back and rejuvenate too. But I have to say, if you wonder, I tak tahu nak buat apa. So I decided, I never think about that. I thought we buat the Masa. So that's the thing. The things lah. Kalau kita, bagi saya lah, kalau apa nak buat, 24 hours per day, Okay, tak rasa tak tahu nak buat. Kalau Prof Hayati pun saya rasa meneruskan perjuangan sebagai tenaga pengajar. Macam Prof Datuk tadi dia kata ada penyesalan sedikit sebab tak berehat, tak pergi holiday. Jadi selalu orang bila bersara, dia akan dah plan dah mungkin pergi semua tempat yang belum dipergi, belum dijelajahi. Waktu tu pun dah ada pencen semua, usually memang diorang akan pergi. Jadi untuk Prof Hayati, saya rasa mesti ada yang kata, Prof dah bersara, kenapa masih sibuk? Kenapa masih menjadi tenaga pengajar? Ada tak yang approach macam tu? Pertama sekali nak share juga tentang ada penyesalan ke tidak. Saya tak ada, kerana sebelum bersara lagi saya dah bawa seluruh keluarga saya pergi holiday.
Saya dah memang plan ambil cuti sebab Datuk ni dia dekan kan. Macam saya dekan penyelidikan tu lain sikit lah. Sebab tu dekan fakulti ni lain. Dekan kluster penyelidikan dia very fokus. Jadi even before that saya dah ambil cuti. Sebab cuti terlalu banyak. Dan tak sempat ambil cuti semasa pensyarah ya. Jadi dah pergi dengan ibu bapa, anak dan adik-beradik semua pergi bercuti sebelum bersara lagi. Dan lepas tu everything just fall into place lah. Walau macam mana pun sekarang ada rakan-rakan yang tanya, kenapa masih bekerja dan tak berehat? But itu yang saya suka, itu yang saya enjoy. Mengajar. Mengajar dan bukan sahaja mengajar tapi juga sekarang ni banyak terlibat dalam curriculum development, MQA, standard sama juga dengan Datuk. Jadi kalau kita happy dengan buat benda tu, itu yang enjoy, jadi kita buatlah apa yang kita suka. Jadi tapi sebagai akademik ni yang paling bagusnya, kalau kita contohkan dengan ketua pengarah dan sebagainya tu, kita ada pelbagai job scope kan. Kita ada mengajar, kita ada penyelidikan, kita ada administration. Jadi bila cuti pun, bila bersara pun kita tak rasa macam kita nak buat satu benda saja. Jadi ada berbagai. Itulah satu advantage lah sebagai akademik. Bila masa kita menjadi pentadbir, kita menjadi pentadbir, kita contribute sebagai pentadbir. Kalau tidak, kita mengajar treat patient. Jadi even before retire lagi, saya dan beberapa orang rakan dah fikir, shall we set up a clinic? Apa kita nak buat ni? Kenapa kita tak teruskan kita punya clinical expertise? Kenapa kita kena bercucuk tanam dan sebagainya? Why not kita treat patient? Bagi expertise dan experience kita kepada pesakit yang tak ada peluang untuk menerima expertise kita masa kita di universiti, masa kita di Kementerian Kesihatan dan sebagainya. So saya tak ada apa-apa penyesalan lah sebab saya dah plan daripada awal dan juga saya setuju dengan Datuk. Kita memang kena plan kita punya perjalanan hidup memang daripada awal. Apa kita nak buat? Jadi senang untuk kita transition lah ya. Sebenarnya retirement tu is just a transition daripada satu fasa kehidupan ke fasa kehidupan yang seterusnya. Kita nak tahu Boleh. dalam 2020. Sebelum saya bersara sebenarnya saya ada 60 hari cuti. 2 bulan cuti. COVID bulan 2. Bersara 2020. So saya ada 2 bulan lepas working back, bulan Mac dan April saya ada 2 bulan cuti. Tapi bila COVID, tak tahu what saya kira dalam cuti 2 bulan sebenarnya. Saya Danis bawa my wife. Because saya bersara terjusa sebenarnya diberi kemudahan travelling. Untuk travelling tetapi with that cuti tapi duit tu nampak cuti tak apa. Itu tinggal yang tu ya. Saya cakap we need to plan from now. Macam Prof Hayati cakap tadi, bila kita plan, kita need to plan apa yang kita minat juga kan Prof. Jadi kalau ikutkan macam kita nak stay young as we age, kita mestilah buat sesuatu juga untuk kita happy supaya kita tak adalah nampak aging tu. Betul. Jadi ada tak satu rutin ataupun yang selalu Prof Hayati buat yang masih kekal sehingga kini yang menjadikan salah satu rutin tu membuatkan Prof Hayati kira kekal muda ataupun masih macam ni? Terima kasih. Saya selalu beritahu Datuk, jangan telefon saya lepas 10.30 hari. Okey, 10.30 pagi. 10.30 malam, no more. You have anything to say to me tomorrow. Okay? Kerana saya jaga tidur. Okey. Tidur ni sangat penting, rehat sangat penting. So kalau saya plan nak, selalunya saya bangun 5.30 pagi. Kalau saya plan 5.30 pagi, saya kena kira berapa jam bila saya kena tidur.
itu sangat penting. Rehat sangatlah penting. Sangatlah penting. Jadi of course adalah kata screen time dan sebagainya. Tapi saya selalu kadang-kadang tengok juga screennya sekejap sebelum nak tidur kan. Tapi 6 hours at least adalah sangat penting untuk saya. Saya nak berfungsi dengan baik ya. Even semasa bengkel dengan Dato' dan Prof Budi pun saya cakap 10.30 saya dah nak kena naik ni. Saya dah kena tidur ya. Jadi itu yang paling penting dan of course suplemen. Saya sejak 15-20 tahun lagi saya dah makan suplemen yang like Q10, vitamin C. Tak adalah yang ya hebat-hebat sangat lah ya. Jadi yang basic lah. Dan bersenam ni kadang-kadang Sukar. kita ni orang perempuan kan. Orang lelaki lain tau. Orang lelaki kalau dia nak pergi for a walk, dia akan pergi saja. Macam kita ni perempuan nak tengok apa lagi kat rumah, apa dan sebagainya. Jadi kan jadi kena sambil-sambil lah. Sambil-sambil lah. Kena buat sikit-sikit lah. Tapi kena jugalah. Itu yang terbaik lah. Jadi bagi Prof Hayati, tidur tu paling penting. Yes. Yang lain tu ada tambahan-tambahan dia. Kalau macam daripada Prof Hayati punya feedback tadi, saya dapat tahu yang Datuk sangat busy lah orangnya. Mungkin 10.30 pun masih tak tidur lagi. Jadi untuk Datuk, apa pula rutin yang masih kekal sehingga hari ni yang menyebabkan kiranya Datuk masih, bagi saya masih aktif lah. Ya, saya agree dengan Prof Hayati. Tidur important. Supplement lah. And menjaga Pemakanan. Makanan is very crucial. What we eat will come back later. Diabetes, hypertension. So, makanan saya jaga. Macam dekat rumah saya, then saya dengan beras lain. Beras lain. Beras saya yang for diabetes. In my house, rumah saya, tak ada 1 kilo gula tu. Saya datang malam ada gula kan? Dapat duit tu. Kata pemakanan is important. Pemakanan. So that will determine kita punya whether our health be good. Like of course kita dah mistake dulu, but it's never too late to keep our mind working. We must be doing new work, reading. Kalau kita tak membaca, kita punya mind akan degenerate, kita akan jadi amnesia lupa. This happened to my father-in-law and my mother-in-law. Kerana dia cakap, 10 minutes dia tadi ask the same question. Because dia dah mind dia don't do reading. Not reading. Dia akan look. You don't train your mind. So these are things that kita kena buat. Macam exercise tadi, kalau nanti kata lelaki senang dia go weekend. Bila saya nak pergi, Saturday Sunday lah. Weekdays 6.30 saya dah keluar rumah. Lelaki. Saya kena travel. So Saturday Sunday, saya akan pergi macam saya duduk macam 3. Tapi saya tak pergi jogging sebab begitu saya dah haus. Harus main bola. Pasal saya PhD suruh main bola. So, and sometimes my ayah saya ajak, jom kita pergi Bukit Cerakah. My wife pergi dia. Pergi Cerakah. Pergi jalan di Bukit Cerakah. And then, after that, we have breakfast there. So that's how I force my wife to ikut juga. Tapi dia jalan 1 kilometer, saya jalan 4 kilometer lah. Datuk dah pecahkan rahsia ni. Kalau dengar dah tahu dah. Ini siapa buat? Bukan nak mengatur. So that dia pun dah benefit. Langsung masuk. Pagi-pagi tu ayah dia bangun pukul 10 pagi. Betul. Baru pukul 5 tengah 6. Jadi rutin sama lah. Tidurnya memang saya ni kadang tu. Asal saya ada 3 proposal, 4 proposal. Kira Datuk pun ada deadline. I have learned to say no. Jadi I don't do. Datuk ni tadi awal tadi committed. Awal tadi dia saya akan kata apa yang saya
tak mampu buat dah, saya akan no, kerana saya nak kena have me time. Kan, me time is so important, right? So macam saya tak get involved dah dalam evaluation, tetapi more of mentoring staff di universiti yang macam mana nak make sure dia orang boleh dapat grant dan sebagainya. Tapi macam proposal di peringkat nasional tu Datuk, saya dah cakap no lah, kerana saya refocus my energy lah, refocus ya. So komitmen Datuk ni memang tinggi. Komitmen berbeza. Tapi yang paling senang sekali, boleh tanya saya punya family, saya boleh tidur sekelip mata saja. Saya letak saja saya punya boleh tidur. kepala dekat bantal, I'm gone. So itu alhamdulillah yang diberi kepada saya, yang saya tak perlu macam fikir lama-lama ke dan sebagainya. Saya terus boleh tidur. Dan suami saya datang nak tidur pun saya tak sedar. Itu yang I can have very good sleep lah. Saya tidur kan. Bagi saya pula, I also can sleep. Macam tu terus. Tapi dua, either you can sleep or you Aku can masih berfikir. can sleep. Tapi kalau biasa dah pernah rest, tidur. Tapi kalau saya ada deadline, ada stress, ada isu yang tak habis lagi. Day tu ada urgent issue, then kita bawa. You need to settle. Kalau you go faster, then you cannot. Yeah. That's why I now try to make a point. By 11:30 I have gone up. Because after that still working a lot. Working the computer ni dengan TV sambil buat kerja, sambil tengok TV. Saya suka tengok. Saya ambil point tengok. Itu pun selalunya lah. Kadang-kadang budak-budak pun ada juga. Tapi dengan atas tu ada massage chair duduk sampai massage terus terlelap. Tiba-tiba 12 kali anak aku. So kalau ada stress that day will meet people. Saya rasa macam Prof Hayati dengan Datuk punya adalah gabungan student yang sekarang lah. Ada time kita nak tidur, betul nak tidur, tapi because of the deadline, dia jadi macam Prof Datuk lah, tak boleh nak tidur, terfikir-fikir, esok nak exam, esok nak deadline, betul tak Datuk? Jadi saya rasa balance tu penting, macam yang Prof Hayati dan juga Datuk tadi tekankan, kita kena tidur, jaga makan, exercise, yang akan menjadi maintain intact lah. Macam tadi, the mental intact tu juga is important untuk sekarang. Manage time. Jadi kita akan berehat seketika, memberi laluan kepada iklan Smile 5.0. Okey, kembali semula ke podcast Smile 5.0. Okey, tadi menariknya Prof Hayati dan Datuk ada bercerita berkenaan your busy life. Jadi macam kami sebagai golongan yang muda, macam berfikiran macam mana masih boleh membahagikan masa dengan semua pekerjaan, semua benda yang nak difikirkan. Walaupun saya sebagai student pun menjadi macam, saya pun tak rasa boleh keep on the busy of Datuk dengan Prof Hayati. Macam mana tu nak jadi multitasking? Maybe nak share dulu. Sebab you tengok multitasking sekali dengan komputer tu. Dengan TV tadi itu di rumah kan. Kalau di office punya, kalau ni saya di office, desktop, laptop. Okey, tiga. Sometimes masa COVID tu biasalah 2-3 meeting biasalah. Meeting ni, so I know which meeting yang my role is just to observe, cakap bila perlu, but which meeting I'm active. So the one that active, I do on the mic lah. Itu I just on mic, of video, research, bila perlu on. So then the phone, ada message kami. Sometimes kita nak, dah tahu, kau kan now di desktop, WhatsApp, dia akan pop up. So dia keluar tu, kita reply our screen on that WhatsApp is different. Online is salah tingkap. So
Saya ada group. So kita multitasking lah. Multitasking, Datuk lah. Nowadays banyak with this gadget, that teach to be online. Yeah. So itulah perkaranya multitasking kita kena jaga juga. Tidak apa yang kita yang Salah cakap. boleh delete apa? Kalau yang tak boleh delete, what we say yang terlanjur ke? Dah post dekat lain. So this thing kita kena jaga multitasking tapi kena juga be aware. Be aware. So that what are we saying, especially in the WhatsApp? Because people can call, you tell me like this in the WhatsApp. Bukan dia screenshot. What you Ya, betul. screenshot and Nak jawab dengan netizen. so that thing about multitasking. Kita buat tapi terpaksa dah. Kadang terpaksa bukan nak, terpaksa. Dia dah panggil, dia dah cakap. This pagi ni tak pergi ambil ubat dulu. Appointment. Ambil ubat dulu. Bukan dekat sini. So planning. Ambil ubat UiTM, datang library, then plan to work in the car with the online. The online meeting. Nak work kat situ pula, bateri dah habis. Rasa datang sini, charge bateri. So, The plan. sebenarnya tak bawa. Itu dah dia dan drama. You tak ada. Bateri Datuk sendiri tak habis. Bateri gadget dah habis. Priority macam mana nak komen about the multitasking terlampau multi. Dah jadi mati kan. Mati. Dah jadi mati. Jadi dari pengalaman saya lah, what I've learned is the art of delegation. The art of delegation. So you kena delegate certain things kepada orang lain. Contohnya lah kan, saya masa nak minta promotion, naik pangkat dan sebagainya, nak kena update CV dan sebagainya. Macam-macam ni nak kena buat ni. Banyak benda yang tak enter lah. Kerana sibuk dan sebagainya. So one of it is, apa yang saya buat ialah saya fikir, okay, kalau saya employ someone else untuk buat kerja tu, dengan masa saya, berapa masa saya worth dalam masa 1 jam. Tapi kalau saya bayar orang lain, masa saya boleh bayar dengan lebih murah lagi berbanding kepada masa saya. Jadi some things you memang kena delegate dan you kena cari orang lain untuk buatkan untuk you. Jadi mungkin you bayar dia RM20 1 jam. Masa you adalah RM200 1 jam. So you kena buat benda lain dan you kena faham apa yang you nak buat sendiri, apa yang you nak delegate. Macam sekarang ni saya one time saya dilantik oleh National Cheng Kung University daripada Taiwan untuk buat networking antara Malaysia dengan Taiwan. Macam mana nak involve dia punya researcher dalam Malaysia dan sebagainya. First thing saya cakap ialah I need a deputy. Saya seorang tak boleh buat benda ni. Kalau you nak suruh saya buat seorang, no thank you. Tapi you kena juga employ dan bayar seorang deputy dan seorang pegawai untuk buat benda-benda ni. Macam kalau saya dijemput untuk pergi buat research ke apa ke, saya akan cakap saya punya research officer. Sebab saya nak bercakap, siapa yang nak take note? Macam bila pergi melawat ke apa, saya cakap dengan VC, saya reason kerana kan sekarang ni kan ada boleh pergi 2 orang saja, Datuk. Tak boleh pergi masa sekarang ni memang tak boleh pergi langsung pula dah. Tapi sebelum ni pergi maksimum 2 orang atau 3 orang. Tapi saya nak 4 orang. Tapi saya bagi justifikasi lah. Lepas saya dah bermesyuarat tu, malam ni kita nak berbincang what next. Takkan saya nak buat seorang-seorang. Takkan saya nak buat sendiri. Jadi saya juga bagi exposure kepada staff saya apabila kita pergi melawat dan jumpa orang kan. Jadi saya memang apa-apa saya memang say no lah. Itu the art of delegation yang saya belajar. Yang saya baca buku memang how to manage time. Baca how to manage time. How to delegate. Bila nak delegate. Macam mana nak delegate. Bukan kita tak boleh delegate everything. Betul tak Datuk? Ada benda yang memang kita kena buat sendiri. Tapi you have to delegate and let other people buat juga apa-apa yang dia perlu buat. So macam
my CV dan sebagainya, I tak pernah manage myself. Okay. Memang saya outsource, Akan ada orang lain carilah sendiri, kalau tak ada apa baru you bagi tahu saya. So these are the ways lah yang you kena pandai tengok dan sebagainya kan. And then of course ada lah permintaan tu, macam Prof Budi suddenly tanya, saya ada banyak ni, lepas ni nak pergi MQA dan sebagainya kan. Tetapi kita cubalah sebab kita pun mesti ada engagement dan interaction kan. Tak bolehlah buat kerja sendiri-sendiri. So terima kasih lah for this opportunity. I really like to come and engage with young people juga. Okay, terima kasih Prof kerana kata sayang. Jadi Prof, saya rasa daripada intipati Prof Hayati dengan Datuk tadi, bila delegate dengan multitasking, kita kena pandai delegate supaya kita dah ada lebih masa untuk diri sendiri, betul tak Prof dengan Datuk? Jadi bila kita ada lebih masa, maksudnya masa tu adalah benda yang kita hargai. Tapi bagi Prof Hayati, kadang-kadang orang macam bila dah hilang benda tu barulah nak rasa dihargai. So bila kita dah tak cukup masa, baru kita hargai masa yang kita patutnya ada. Sama juga macam saya rasa pas kesihatan. Kesihatan terutamanya kan dari segi kesihatan pergigian ni selalu ditepikanlah. Apa pendapat Prof? Kenapa masih ada lagi yang tidak cakna ataupun tidak mementingkan kesihatan pergigian dan juga kesihatan keseluruhan lah, tak menampakkan kepentingan itu? Okay. I think kita jarang dengar orang fokus kepada kesihatan lain. Sebab orang tak nampak you boleh lost your life ke kerana gigi, walaupun ada kes-kes ni kan. Tetapi secara amnya bukanlah kan. Dan saya rasa kesihatan, kalau kita nak embrace lah kesihatan pergigian ni, I think kita these are the things yang kita buat lah, macam community, make sure awareness sebagainya kan. Sebab mulut ni adalah gateway to kesihatan. Betul. Kan? It's the gateway. Kalau kita jaga kesihatan gigi, sebenarnya penuaan juga adalah satu proses yang lebih mudah. Kerana kita boleh makan dengan bercakap, selesa, bercakap, smile kan. Saya nak share satu pengalaman. Semasa saya ada some practice kan, patient saya beritahu saya, dia kata, saya rasa you nampak muda kerana gigi you sihat. Bersih you sihat. Dia cakap, patient sendiri yang beritahu saya. Dia kata sebab tu you nampak macam, selalunya orang tua ni dia punya connotation dia gigi dah tak ada, kan, gusi dia berdarah, atau tak pakai gigi palsu kan. Tapi I think yang people lupa ialah masa patient tu cakap dengan saya, baru saya sedar yang mungkin kerana saya nampak muda, walaupun bukan muda, tapi adalah kerana kesihatan gigi, gigi full complement kan. Jadi bercakap pun dengan confident, boleh senyum, tak adalah macam segan-segan kan. Itu I think adalah satu kepentingan yang dan orang lupa. Betul. Dan kita sebagai doktor gigi, kita kena make other people talk about dentistry. Kalau macam medicine, banyak orang cakap pasal, orang tahu pasal kesihatan jantung dan sebagainya, tapi tak ramai orang yang cakap pasal kesihatan gigi. So these are the your call. Okay, I call. Generation punya call. Okay. Saya setuju dengan what hey, or general health begin with oral health. Yeah. Jangan people doktor gigi ni jaga gigi dia takkan mati kan. Dia mati gigi takkan mati. Tapi kalau sakit gigi you tak boleh buat kerja. You lost all the function. Life you're working tu dah been as employer is concerned, you lose the staff punya productivity. So that's why kita kena jaga kesihatan oral. Kerana kalau kita tengok seorang dia buka mulut, cakap, as a dentist kita tengok gigi dia. Betul. Kita tak boleh keluar. Kita ini gigi ni. Kita kira. Umur berapa dia kecil-kecil dia jaga ke gigi dah.
So nanti connotation je kalau orang tak ada gigi mesti dah orang dah tua. Ya. Kalau orang muda pun dia tak ada gigi kita akan tahu orang dah tua. Sebab gigi ni important. Bukan dekat ni nak makan sebab penampakan pun memberi indikasi. Gigi ni sangat penting. So kesihatan gigi kena jaga, makanan kita kena jaga so that kita akan bukan menjaga kesihatan saja tetapi kita tahu yang caries berpunca pada masalah makanan gula berlebihan. So selain pada kenampakan wajah kita di peranan gigi yang tingkatan gigi, kalau lagi satu is kita nak membaca, nak mengaji kita besar kita buat siaran ni kan. Kalau saya buka kita ada gigi depan ni. I remember sometime when this arwah mak saya lah. Saya balik Penang, saya orang besar Penang, balik Penang. Lepas tu saya kena nak balik sini lah. So my mother said, okay, you kena minum dulu sebelum balik ni. Mak dah buat ada air panas. Air panas. Air panas. So saya pun dah mak suruh kan. Nak balik, okay, minum air panas tu. Panas kan? Terus minum air sejuk. You know what happened? I got plus 4 complete. The compression betul. Because different temperature. So sekarang esok pagi saya dah lecture ni. Nak pergi lecture ni tak lagi kelas pocip ni. Memang ada lagi persoalan ni. This thing is how cakap satu, appearance satu, so important kesihatan jaga gigi ni bercakap. Ada kita dalam Islam untuk mengaji kita pergi terus kalau yang biasa SF pun angin kan keluar. Kalau kita tak ada gigi, lidah tak jaga betul, sebutan kita akan ganggu. Jadi apa kita baca tu bukan yang betul dan tak dapat pahala. Sebutan dia tak betul. Jadi tadi kita cakap makan dan percakapan. Kita nak public speaking seperti cikgu. Mana cikgu tak ada gigi nak pergi cakap. Boleh. So this thing is kesihatan mulut ni oral. Kita banyak cakap kesihatan mulut ni tentang gigi kan ni, tapi periodontium pun important dan itu lagi the next level, next highest dental oral disease is periodontal disease. So itu juga kita kena cakap. Saya nak share satu experience saya pasal pesakit. Dulu masa ni kat UM lah ni. Okay, I got one patient. Dia datang ni almost 2-3 bulan sekali kena buat. Sebulan kena buat sekali. Dia buat bridge yang factory crown. So saya kata I'm inside dalam ini perus gigi ke tidak? Saya nak buat bridge, takkan nak buat bridge on this case. So saya cakap dekat nurse saya, you bawa this patient ni, dia pergi DHE room. Dia cakap, Pak Cik tak perus gigi ke? Pakcik tu marah kat dia. Sensitif. Sebab you umur muda, you nak cakap saya tak bergigi. Patutnya communication is important. Maybe pakcik berus gigi tapi cara pun bukan gusi dia dalam lengkap. Cara pun tak betul. So that's cara kita komunikasi dengan patient. So saya tahu lah itulah you salah cakap dengan patient. So cara kita cakap maybe pakcik berus gigi tapi salah teknik. So these are things untuk kesihatan gusi. Jadi why? Cara kesihatan gusi. So these are things that kita kena faham kenapa kesihatan pergigian. Of course we don't talk about cancer, oral cancer. Banyak so these are other things that why pemakanan is important, not just for teeth, for gum, for kesihatan lain dalam mulut. Macam kita minum makanan acidic. Kita punya surface erosion. Brushing teknik salah pun kita ada V-shape nanti. So these are things that kenapa kesihatan mulut patut diambil perhatian. Saya rasa ada satu menarik daripada Datuk bercakap pasal tadi. Cari bercakap sebabkan communication daripada nurse Datuk tadi macam muda kan. Muda. Jadi cara komunikasi adalah penting. Saya rasa disebabkan different generation portray a different character. Jadi saya rasa untuk Datuk dan juga Prof Hayati
menjadi tenaga pengajar yang dah berjumpa pelbagai jenis ragam pelajar itu sendiri. Tadi ragam pesakit, ragam pelajar. Untuk perbezaan generasi, ni macam soalan yang macam mengundang Kontroversi. dia tidak menjadi kontroversi. Hot topic lah juga bila kita bercakap tentang perbezaan generasi. Jadi saya rasa bezanya generasi Prof dengan saya tak berapa jauh. Lepas tu sekarang ni generasi yang pelajar di universiti yang Prof juga dan Datuk mengajar adalah generasi Gen Z. Jadi apa yang menjadi kiranya cabaran sebagai tenaga pengajar kepada generasi sekarang? Sebab tadi dah ada sikit dah. Datuk dah ada sebut sikit. Kalau Prof Hayati? Pengalaman saya ialah generasi sekarang ni dia very creative. Very creative. Technology skill tinggi. Yeah? Jadi tetapi because dia too focus on nak cepat, nak siap dan nak guna teknologi sebenarnya, the skill communication tu dan interaksi tu agak kurang. Jadi sekarang ni kalau kita boleh combine kan, the fokus kepada gadget dan sebagainya, juga kepada communication, talking to people, reading a book. Reading a book. Yes, instead of reading from the iPad, kan? So itu saya rasa adalah lebih baik lah. Yeah. So, macam apabila saya mengajar, dia orang generasi sekarang tu bagus kerana dia tak segan nak, saya baca benda ni. Kenapa kita tak buat macam ni kan? Tapi kita selalu explain lah, untuk kita mengajar, kita kena guna teknik yang foolproof lah untuk patient. Kita tak boleh mengajar benda-benda yang masih dalam experimentation. So must be something yang foolproof, yang baik. Tapi saya nampak communication skill ni memang empathy agak berkurangan. Dan tapi dalam kurikulum pergigian, benda-benda ni memang kita terapkan. Memang kita ada kognitif untuk pengetahuan, psikomotor untuk skill, dan efektif untuk sasiah diri dan juga empathy dan sebagainya. Jadi kalau generation sekarang boleh juga fokus dan memahami apa pentingnya interaction, communication yang baik, dan juga I think itulah juga kita kita di sini juga boleh berkongsi pengalaman tentang macam dulu kita kata dulu kita very firm, very strict, no hanky-panky. Tapi sekarang kita lebih memahami apa masalah-masalah. Tak adalah macam kita nak perfect, tapi we know that perfection 100% itu kadang-kadang tidak boleh dicapai, dan perfection tu juga ada elemen-elemen lain. Kan? Macam your knowledge on technology dan sebagainya, all ada contribution lah. Tapi I think yang masalah sekarang mainly ni adalah kerana to focus, dan ibu bapa juga sebenarnya terlalu sibuk kalau untuk keep the children quiet ni, bagi iPad. You play this or pasang TV dan sebagainya kan. Jadi kita juga perlu ada balance lah tentang integration dan human values. Macam mana kan, don't just be too robot like lah. Maybe because generasi mereka lebih teknologi tu masa waktu tu berkembang. Jadi kalau Datuk rasa boleh sebab tadi kita cakap perbezaan generasi. Saya nak share satu lagi. Kita ada one of my current student, postgraduate student. He came to me and said, can you send me to this one? I want to do attachment. I want to become like him. This specialist, I don't want to mention him. Okay. So I told him, you are just in second year postgrad lah. You know how long
he takes to become at that stage. Nak jump from dia belum berjalan kaki, nak melompat, nak belum merangkak, tak berangkat, nak berjalan kan. Kita kena follow lah step by step. Dia ni dah 30 tahun mengajar. You not expect you graduate and then you become like him. No, you cannot. You have to learn slowly. Then you can eat. Macam saya pun. 1986 saya balik pakai pensyarah. Saya diminta mengajar dental materials. Saya masuk lecture sudah dia tu je. Baru balik di UK ni. Believe me, seluruh air berpenuh habis. Sebab lecture nak pergi ke student. 1 hour. 1986. But now, I can have my slide. It's like I can talk for 2 hours. So the experience. Dulu orang sekarang ni, budak-budak sekarang ni nak cepat. Nak cepat. Kita dah over the year. Itu generasi kaya dengan generasi yang generasi saya dengan sebelum saya. I was deputy dean kat UM dulu. I was asked, now we're doing problem-based learning. Kena buat problem-based learning. So saya buatlah guideline. Seperti deputy nak buat guideline. Saya kena implement PBL lah. Saya dia juga happy to be my lecturer lah. Kata, Mat, dia panggil Mat lah. Dia dulu cikgu saya panggil Mat lah. You to do this, to now you become deputy dean, associate professor, everything. Now you're telling me what I didn't do. It's not the same. It's not good. Yeah. So I told you. Itu dulu dah. Sekarang satu lagi sikit dalam kelas PBL ni, dalam kelas PBL saya kita duduk bincang-bincang ni, satu student saya tengok duduk tunduk bawah timba duduk iPad. So I duduk tanya dia, apa you buat tu? My first impression that dia duduk Google something else. Dia duduk tengok WhatsApp ke apa ke, Instagram ke apa ke. So actually, Prof, saya duduk, what you ask me, I duduk search apa yang saya tanya dia. So that means technology change. That's why we have learning too, because teachers, the student also in the class, we can respond for the student because now we allow the student to bring iPad so they can Google. So this is because, and then also with the mengajar, we get interactive learning. They can search, so they make life interesting, teaching and learning interesting. So that's why how technology. That's why kita sebagai pensyarah pun, kita cannot be happy with satisfied what we learned before. And last year punya slide kita boleh competition. No, because students are changing. Students come to the class. I always say to my student, why you must come to lecture? When you come to lecture, you'll be just not got what I get, I tell you, but I will share you my experience. Because what I tell you now, actually we're supposed to upload our lecture in our learning platform. You can get it. If you go for lecture, Prof ni 8 slide cakap sampai 2 jam. Okay? If you come to my class, I will share you my experience. On the subject. Bukan but based on every fact that saya cakap, I share my experience. So that's why attendance to class is important. So dia sebab generasi sekarang ni, online, we have to do online learning. Online ni, kita dah experience online. Dia buka komputer, tak apa dia buat. Then sometimes we tengok we nak test dia online, itu betul kan online. Tanya soalan dia. Dia tak bangun tidur ke, dia pergi mandi kan. Dia mahu laptop. Pasal teknologi pun can be abused. Because saya pun semua I share with you. This is my experience. Dulu COVID time saya pengurusi Malaysia Dekat tu, APDS, AP itu studentnya association ni, dia buat conference tu, dia ask me on Saturday morning. Saturday morning dia ask me, can you come and give some opening words to this ASEAN, bukan Malaysia, ASEAN. Hari Sabtu pagi pun I dah buat kerja, I dah berhenti on Saturday. Tak apalah, I don't refuse kan tadi kan. I accept. So I bagi lah speech like that,
And then sepatutnya lepas itu I leave. Dah balik. Apa? Nak permission leave susah. Ah. So I bawa my iPad dekat my beranda kat bawah tu, buka iPad tu, Off video, camera. I buat kerja lain. But the thing is here, kita tahu, cikgu dah lama kita tahu online ni, what can you be doing? Yeah. The student. So kita dah pegang dah dia punya tips ni, kita dah tahu dah. Kita pun pernah buat. Kita pun pernah buat. Kita tahu saya nak dengar apa student dengan dia, saya nak dengar buat apa. That's supposed to give je opening remark. Tapi I feel bad if I eat. So I on je lah, tak kita buat kecil lain. So that is how technology can be abused with the zaman. So jadi maksud kiranya walaupun perbezaan generasi, kira Prof dengan Datuk pun ada mengambil pengajaran daripada generasi yang berbeza. We are aware. Dan we try to accommodate. Try to accommodate. Betul. Kalau kita tak mengikut trend, tak boleh juga kan Prof. Jadi mengajar pun memerlukan skill yang depends pada perbezaan generasi itu sendiri. Jadi kiranya kita punya podcast ni dah nak penghujung. Oh iyalah. Sekejap. Banyak. Inilah macam Prof Datuk tadi cakap, dah bagi 8 slide. Tapi pengalaman tips, the real life situation tu yang bagi saya podcast ni nak capai daripada Datuk dan juga Prof lah. Jadi yang ni kita main game sedikit, macam rapid fire. Tak perlu fikir pun. Apa yang rasa nak pilih yang tu. Okay. So kalau macam saya suruh pilih kopi atau teh? Water. Prof Datuk tak pilih langsung lah macam. Mungkin lagi. Ladies first. Saya kopi OTT boleh tapi depend on the sugar. Datuk sugar memang. Tapi memang kopi tak ada gula. Susu pun sudah ada gula. So saya depend on mana saya. Because saya being tokoh diabetic. Kalau minum kopi, sekejap saya tak pergi minum toilet. So I will go for tea. Okay. Tapi bila saya tahu saya in the office, because Thailand in the office, I have no commitment. Sometimes try kopi juga, teh, morning juga kan, we must have variety. Yeah, variety. Life need to be variety. Tadi Prof Yati pilih air, water, normal. Kalau ada orang serve kopi atau teh pun saya minta air juga. Air kosong. Okay. Berjaga malam atau bangun pagi? Bangun pagi. Bangun pagi lah. Lambat Datuk pilih sebab tak tahu yang mana satu. Saya pun jaga malam. Saya bangun pagi juga. Tapi memang saya bangun pagi pun. Kalau pilih. Mana satu Datuk? Berjalan malam. Berjaga malam. Nak habiskan tu. Pagi nak fikir what's next to do. Malam nak selesaikan. Betul. Berpencin di bandar, pencin di luar bandar. Luar bandar. Saya bandar. You know why? I went luar bandar? Yeah. That doesn't mean I like luar bandar. Before saya finish planning, saya dah beli tanah di kampung. So now, almost every other week, I will go back to my build house there. Because orang weekdays tak ada orang, weekends I will go back, tengok tanam itu, tanam ini, buat kolam ikan. Mana tahu esok ni masa dah tak nak saya ada lah. Dah panjang. Dah ada planning. Kalau bercuti dalam Malaysia atau pergi London? Lain. I love Japan. Because London dia anak-anak saya ni kita kaya tahun ni kita pergi London ni. And bila tadi yang saya kata nak bawa bercuti after dah buka, saya bawa the whole family pergi London. And the one thing is saya dapat book apartment dekat London, Hyde Park. Jusa A, you can book this through ini pembangunan apartment in Hyde Park. So that apartment facing the Hyde Park and facing Kensington Castle. Kensington Castle. So saya book and the whole family went for holiday in London. And now they want to go again. Kita tidak tergaya kan. London. Saya akan nanti dulu nanti betul. Saya nanti London. Saya pernah jalan dari Oxford Street sampai Metro. Belum berjalan. Betul. The weather. Tahu dah. Jalan dia. Ke mana? Mana.
kita treat as exercise. Ah. Kita tak ada duit. Kita ada exercise walking, dah 20,000 steps, 10,000 steps. So exercise, dan kita bila jalan, kita luas lagi pandangan. So that is holiday. That is holiday. Betul. Bukan. Jadi stress nak pergi all the places lah. Wah, ini dia nak masuk kedai. Ya. Bos lah. Luas pandangan. Okay, I suka the way of life in Japan. It's very slow, Yeah. relax. So I tak as busy as Datuk. Okay, kalau pilihan pelajar tahun 1 atau pelajar tahun akhir? Tahun akhir. Tahun akhir. Tahun 1. Saya suka teaching foundation. And I think I contribute most masa that foundation so that they will become better when they are in the final year. Kalau apa-apa yang tak betul di final year tu saya dah susah nak betulkan. Jadi saya memang fokus pada the new student. Yes. Kalau kelas Bagi saya, kenapa Mudah. right? Tambah tu important, you know why? We'll build the foundation in the earlier years, because once they make the mistake from year 1, they will carry until the end. Tapi what I delegate. My senior lecturer, professor, you should teach year 1 and year 2. Don't let the junior lecturer teach year 1, year 2. Senior lecturer, I told the professor, you think you teach my current university, banyak professor from India. Okay, this professor from India, no, I'm from the why I should teach year 1, year 2. So you professor. professor. Because you have this experience, that's why you should tell them the right thing. The right thing. And why I took the year 5, because they are going to graduate. So the Kalau saya pergi lecture year 5 ni, the first 15 to 20 minutes, saya will talk about professionalism. Although the lecture is not professionalism, what is important when you graduate, because you are portraying, dulu saya cakap, you are portraying UiTM graduate, Yes. you are portraying master graduate, and they will come to me, is this what you teach your students? Yeah, betul. So that's why I insist, I want to teach professionalism to year 1, before they masuk, and So repeat in year 5, Year 5. before they graduate. And what they should know, before they graduate, what you should do, how to communicate with patients, Yeah. undergrad patients, how to dress up. Betul. We have students going for conference pakai round collar t-shirt. Round collar t-shirt. So people ask, ni student ni graduate mana? Budak-budak Melayu dia bukan proper lah, dan the non-Malay ni. You know lah, I don't want to mention, dia pakai t-shirt, people conference, dia train apa ni? And recently, we have another hearing, the MDC hearing. One graduate ni dia datang dengan jeans, dengan t-shirt, pakai seluar, kasut yang tak ada ni. So, one of our MDC member tanya, you know that this is the official MDC inquiry. Why are you dressed like that? Oh, it's okay. I go to funeral like this. I go to wedding like this. That's what he said. Yeah. Then we ask, Sakrin, mana dia graduate? So kira dia student. Mana dia graduate? So this is that's what important, that the dean, or not the dean, the dean, when they are going to face professionalism, working service, they must know the right thing. Remind it. Yeah. But they would not stop. And then now the problem is student now, advertising. Advertising. To the social media. There is no advertising. Free, if they say discount, buy one, get one free, that is forbidden in the Code of professional code conduct. conduct. So this one, code professional conduct I give, Yeah. not just to forget other people that student. Yeah. So Macam saya tahun lepas. that's important. But I takkan kata dia material lah, kira you baca lah. But code professional conduct, professionalism, young lecturer would not do it. Okay, Prof. Okay, macam banyak baik tips. Rasa macam sayang nak akhiri kita punya podcast ni. Tapi sebelum kita akhiri, saya ada satu soalan yang kiranya utama lah, kira penutup. Kalau pilih satu je, hidup yang panjang ataupun hidup yang penuh bermakna? Penuh bermakna. Penuh bermakna. Penuh bermakna. Jadi Itu banyak penduduk tak ganti, tak penduduk hidup penuh bermakna. Jadi saya rasa dengan jawapan kedua-dua panel kita pada hari ini,
Itulah sebenarnya mesej podcast kita pada hari ini, bukan sekadar hanya menambah tahun dalam kehidupan, tapi menambah kehidupan dalam setiap tahun kita. Jadi dengan itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Datuk dan Profesor Dr. Nurhayati di atas kesudian memberikan tips, pengalaman yang penting macam Prof Datuk tadi bagi tahu, pengalaman, your experience tu yang penting untuk di-share bersama dengan rakyat Malaysia. Jadi dengan itu saya mengakhiri Smile Podcast 5.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.